Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jika mengambil kira kenyataan terbaru Kesatuan Olahraga Malaysia KOM terhadap Majlis Olimpik Malaysia MOM berhubung isu penganjuran maraton antarabangsa Malaysia, nampaknya hasrat Kementerian Belia dan Sukan agar kedua-dua pihak mencari jalan penyelesaian terbaik nyata sukar dilaksanakan. KOM semalam bukan sahaja mendakwa MOM campur tangan dalam urusannya, malah bercadang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap MOM. Tanya sama Dato' Daniel lah, di mana ada dalam perlembagaan mengatakan OCM boleh menganjurkan satu-satu maraton antarabangsa. It cannot. Kalau ada satu, mungkin I think he has to go back and read the OCM constitution very clearly, and then this thing, because anything to do with the international marathon is a franchise of the federation. As the federation, the governing body. Otherwise, he can go and organize. Everybody start organizing international football tournament, international swimming, international gymnastic and whatever, or even international squash, and every Tom, Dick and Harry will start doing. Then, for what we are having a guideline, rules, and everything. KOM juga bercadang mengambil tindakan terhadap MOM dan antara kemungkinannya menyaman badan induk itu. I have to discuss with my council whether we want to summon or we want to suspend or whatever is that. We will discuss with the council. I can't do it myself, but the move has been there. Dakwaan Naib Presiden MOM Datuk Daniel Balagopal Abdullah yang mengatakan telah mendapat persetujuan bekas Presiden MOM Datuk Zainal Abidin Ahmad untuk menganjurkan maraton Malaysia turut disangkal. Menurutnya, cadangan penganjuran acara itu tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat rasmi. And this is the only avenue I told we get the money from the sponsor and we support to all the state for development, and that was very minimum. And even that also be taken off me, then I think that this thing. Second thing, I read through the papers, and they have never organized any marathon. They don't have any experience. They don't have anything, people to organize that. So they're just simply trying to interfere in the federation. Pada perkembangan lain, Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM memberi amaran mana-mana pihak yang berhasrat menganjurkan kejohanan di peringkat negeri, kebangsaan maupun antarabangsa perlu mendapatkan kebenaran secara bertulis daripada PSM. Amaran keras daripada saya selaku pengurusi jawatan kuasa pertandingan. Sekiranya ada mana-mana jua badan-badan korporat ataupun NGO yang ingin menganjurkan sebarang kejohanan, ianya haruslah mendapat persetujuan bertulis. Malah menurut Akramuddin, PSM kini bersedia untuk melantik badan guaman. Dalam pada itu, menjelang kejohanan Piala Emas ke Johari akan berlangsung di Dewan Dong Komta Pulau Pinang nanti. Setakat ini, kesemua pasukan negeri mengesahkan penyertaan kecuali Labuan serta penampilan satu pasukan jemputan iaitu Singapura. Bakal berlangsung 21 hingga 25 Januari ini, kejohanan menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan lebih RM20,000. Ini pula menjelang bola sepak Liga Malaysia yang bermula bulan depan. Terus kekal bersaing dalam Liga Perdana selepas membuat penampilan pertama pada tahun 2013, dilihat pencapaian yang dibanggakan skuad Universiti Institut Teknologi Malaysia UiTM-FC. Apatah lagi dengan bersandarkan peruntukan yang tidak semewah pasukan lain, tetapi pada masa sama harus menggapai sasaran yang ditetapkan. Cabaran lain buat UiTM-FC dalam menghadapi Liga Perdana musim ini, 60% pemain baru akan memikul tanggungjawab menggalas saingan. Bagaimanapun, pihak pengurusan UiTM tetap optimis pengalaman mereka bersama pasukan lain sebelum ini mampu membantu. Jika terlalu banyak mengambil pemain-pemain luar, dia akan mengurangkan peluang kepada mahasiswa universiti untuk bermain dan beraksi. Untuk saingan musim ini, UiTM-FC akan diperkuatkan oleh dua pemain import, Dao Bakari bekas pemain kebangsaan Ivory Coast dan Abdi Kasim dari Tanzania. Abdi, pemain tengah yang beraksi bersama UiTM sejak 3 tahun lalu, dijangka terus menjadi tonggak UiTM musim ini. Aksi persahabatan menentang pasukan Liga Super Perak di Ipoh semalam, Abdi menjadikan gol penyamaan untuk perlawanan terikat satu sama. Sementara pertemuan menentang UiTM-FC antara persiapan fasa terakhir Perak menghadapi Liga Malaysia musim ini.
Selepas 5 perlawanan ujian, jurulatih Dato' M. Karatu mengakui masih mencari keserasian pasukan. Sebab saya datang sini sebab orang sudah pilih player semua. So saya cuba mengatur posisi sana sini dan tengok mana yang sesuai untuk pemain. So itulah, tapi kita mesti harap banyak lebih daripada pemain asing sebab 4 foreign players must be top class. So memang kita belum ada itu lagi. Perak yang dibimbing jurulatih Abu Bakar Fazim pada musim lalu mengakhiri cabaran Liga Super di tangga ke-9. Bola sepak Piala Antarabangsa Friends bawah 18 tahun. Kelab Argentina Estudiantes menempah tempat ke separuh akhir selepas menyingkirkan kelab Jepun Gamba Osaka 2-1 petang tadi. Turut mara pasukan Valencia yang melakar kemenangan 2-1 ke atas Liverpool di Stadium Gelora Sriwijaya Palembang, Indonesia. Beraksi di Stadium UiTM Shah Alam, perlawanan berlangsung sengit bagi merebut tempat ke separuh akhir. Estudiantes meledak masuk gol pertama pada minit ke-14 menerusi Carlo Latanzio. Usaha Gamba Osaka mencari gol penyamaan tidak berjaya, sebaliknya Latanzio mengukuhkan kedudukan 2-0 pada minit ke-27. Bersambung babak kedua, Gamba Osaka gagal memanfaat beberapa peluang keemasan di hadapan gol lawan. Hinggalah pemain gantian Ritsu Duan merapatkan kedudukan 2-1 pada minit ke-87. Namun sudah terlewat buat Gamba mengheret perlawanan ke masa tambahan. Laporan itu mengakhiri segmen sukan malam ini. Salam hormat dari saya Nadia Zubair.